Ini adalah soalan penting yang kena tanya sebelum pergi umrah. Berapa hari tempoh masa? Berapa hari di Mekah dan juga berapa hari di Madinah? Ini kerana supaya dapat menyediakan kelengkapan yang secukupnya. Yang kedua, masuk Mekah dahulu atau masuk Madinah dahulu? Kalau saya lebih prefer masuk Mekah dahulu sebab dapat tunaikan benda yang wajib. Tetapi ada setengah orang, dia lebih prefer masuk Madinah dahulu supaya dapat berehat dahulu sebelum menunaikan umrah yang wajib. Yang ketiga, visa umrah ataupun visa pelancong. Visa umrah agak sedikit mahal tetapi ada kelebihan yang tersendiri. Manakala pula untuk visa pelancong, lebih prefer kepada wanita yang single yang tidak membawa mahram. Apa nama hotel di Mekah dan juga hotel di Madinah? Ini kerana kita dapat search di media sosial berapa jarak jauh daripada hotel ke masjid. Atau lebih senang, yang bawa ibu bapa yang kurang upaya ataupun bawa anak-anak. Ini memudahkan kita untuk lebih tahu. Makan full board ataupun tidak. Ini supaya kita dapat merancang bajet untuk kita makan. Jangan lupa follow, like, comment and share.